Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak nak tanya ni rumah Kak? Ya, kenapa tu? Ni nak pergi mana ni? Baru balik kerja. Oh, Kak kita daripada Hostel Malaysia. Kalau kita nak tur rumah kejap boleh tak? Boleh lah, kejap boleh. Kejap. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik je Kak rumah. Ya ke? Macam ada vibe hotel macam tu. Kak pakai ID ke ni? Pakai. Kita pakai exotic house. Konsep ni kita lebih kepada modern luxury. Ini memang kita khaskan untuk letak kasut-kasut. Besar juga main kasut ni. Betul, sebab kalau letak luar takut hilang. Jadi kita kata dekat ID kita nak letak dekat dalam. Ni semua penuh ni? Penuh. Alhamdulillah lah penuh. Dan lagi satu dia, kita tak juga setiap house designkan untuk tempat duduk ni. Sebab kalau kita nak pakai kasut ke apa, senang lah. Kita duduk, kita nak siap-siap, rapikan diri kita, pakai tengok cermin. Tengok gambar kat sini. Kan? Okay, jom dia. Kita pergi ke living area kita. So, kalau you tengok kat sini dia, I memang suka kan konsep beginilah. Color cerah macam ni. Cerah and then konsep open konsep. Jadi bila kalau saya balik kerja, saya rasa macam luas je dan tenang, cozy je. Some of the plug-plug dan yang kita pernah pergi travelling dan juga siapa-siapa juga yang tahu kita suka simpan plug-plug ni, jurahkan bagi kita souvenirs lah. Banyak ni, di mana negara je tak pergi macam-macam. Kita tengok kat sini setting table kita untuk 8 orang makan. Kita beli perabot ni daripada More Design lah. Kalau you tengok kat sini konsep yang saya suka tadi tu, saya cakap modern luxury tu, saya rasa macam kena sangat lah dengan kita punya dining, especially dengan kita punya cermin ni pun sama. I suka bamboo look. Kalau tengok ni colour apa Kak? Ini warna rose gold ni dia. Saya rasa colour ni more luxury lah. Jom kita masuk dry kitchen. Ini memang cantik sangat ni Kak. Colour olive kan? Yes, colour olive. Memang saya dengan husband memang minat lah colour ni. Lagi satu, kalau you tengok, kita juga, I pun suka fresh flowers. So kalau fresh flowers ni time ada occasion, birthday ke, hari raya, kita akan belilah. And then as you can see dekat sini, apa yang kita nak sesuai padankan, kita beli colour-colour yang dekat-dekat, yang cantik dan padan dengan colour green ni. Ini coffee machine husband saya. Sejak kita ada coffee machine ni, kita tak pernah lah beli kopi kat luar. Tak beli kat luar dah. Tak beli kat luar dia, kita buat je sendiri je. Saya nak tunjuk you wet kitchen kita. Okay, dulu rumah kita ni sebenarnya sampai sini je. Tapi kita decided nak buat dapur basah dan kering. So, kita extend ke sini lah. Yang kat sini pula saya letak all I punya ni semua kebut saya. Ini semua all the spices thing, and then ini untuk anak-anak punya jajan ke apa. Itulah saya buat sesuatu supaya senang nak capai. Okay, jom dia, kita naik atas pula. Jom masuk tengok bilik anak perempuan saya.